Sebab kenapa anda punya gambar dan juga video di Facebook ni tidak dapat duit. Yang pertama, sebab belum dapat CM. CM itu ialah content monetization. Ramai orang bila dia dapat monetize, dia nampak dekat dia punya professional dashboard tu, your profile is earning money, so dia ingatkan akaun dia ni dah boleh dapat duit. Itu bukan CM, itu hanyalah monetize. Monetize ni maksud dia kita boleh buat duit dengan Facebook, tetapi dengan beberapa cara berbeza. Sebagai contoh, kita boleh buat melalui Star, kita boleh buat melalui subscription dan yang lain-lain lagi lah. Tetapi CM ni dia adalah content monetization. Maksudnya content kita tu, gambar, video, story, semua tu akan keluar iklan. So selagi tak dapat CM, selagi itu tak keluar iklan dan kita tak dapat income lah. Kedua, tidak on butang monetize. Kita mungkin dah dapat CM tetapi dekat bahagian setting tu kita tidak on button monetize. Jadi iklan tak keluar dalam kita punya posting, kita punya gambar, kita punya video tak keluar lah. So bila iklan tak keluar, maka kita tak akan dapat duit. Yang ketiga, konten kita melanggar polisi CM. So beza polisi CM dengan polisi Facebook berbeza. Polisi CM ni maksudnya kita punya gambar ataupun video tidak menepati polisi untuk keluarkan iklan dan jana pendapatan. Sebagai contoh, dalam anda punya video ataupun gambar tu ada logo-logo tertentu, logo-logo brand-brand lain. Jadi bila ada logo-logo brand lain ni, maka ia melanggar polisi untuk anda dapat duit. Tetapi bukanlah melanggar polisi Facebook sehingga menyebabkan akaun anda kena block dan sebagainya, bukan. Cuma anda tak dapat income daripada konten tersebut. Yang keempat, calculation masih dalam proses. Mungkin iklan dah pun keluar dalam video ataupun gambar anda ataupun posting anda, semua tu dah keluar, tetapi calculation masih dalam proses lagi. Sebab ini kadang-kadang akan mengambil masa dan kadang-kadang benda ni boleh cepat. Hari ni kita post, esok dah keluar jumlah berapa kita dapatkan. Tetapi kadang-kadang dia akan ambil masa sehingga seminggu dan 2 minggu. Ada konten saya yang lebih kurang 2 minggu barulah keluar berapa jumlah yang saya dapat. Kelima, monetization anda di limit. Limit ni maksudnya dia sekatlah beberapa konten kita, jenis konten kita ni tidak dapat income. Sebagai contoh, kita mungkin boleh dapat income daripada gambar-gambar yang kita post dengan teks yang kita post, tetapi kita tak boleh dapat daripada video. Kenapa? Kerana mungkin video-video kita sebelum ni didapati melanggar peraturan-peraturan Facebook. Jadi Facebook limitkan iklan hanya keluar dalam posting berbentuk gambar dan juga teks. Dan begitulah sebaliknya, sama ada dia akan limit dekat video ataupun teks ataupun gambar. Anda boleh check pada profile status anda, adakah akaun anda aktif macam biasa ataupun ada limit. Kalau limit ni maknanya bukan semua anda punya konten dapat hasil lah. Enam, kenapa tak dapat income? Kerana iklan belum keluar. So kena faham setiap posting kita, teks ke, gambar ke, video ke, so kalau selagi iklan tidak keluar, selagi itulah kita tak dapat income. Sebab tu kadang-kadang kita tengok teks kita, gambar kita tu kan income dia terlalu sikit, sen-sen sikit sangat. So maksudnya apa? Maksudnya iklan keluar sikit. Bukan semua posting kita akan keluar iklan. Jadi kena fahamlah yang itu. So kalau nak belajar lebih lanjut, anda boleh tengok pada komen pertama, pada bahagian subscription tu, anda boleh join sebagai subscriber saya. Dan dalam group subscriber ada video, ada kelas yang mana anda boleh belajar lebih detail tentang apa itu